So sekarang aku di lain hari, di lain tempat. Dan sekarang aku dekat Port Dickson, dekat Negeri Sembilan lah. Okay, dekat Port Dickson. So motor kali ni just buat benda yang simple je, iaitu top set. Tapi top set dia up spec 65. So motor ni dulunya asal 63. So owner nak up spec 65. So kita just buat top set je lah. Okay, kita buat top set, tukar head, tukar block. Head 65, block 65, head 2225, dan carburetor sekali kita pakai Rumah Racing. Exhaust owner pakai balik exhaust dia, sebab memang dalam package kita memang tak ada exhaust. Lepas tu kita just pasang, and then hiduplah dia. Okay, sekejap je buat benda ni. Start pukul 1.30 tadi sampai sekarang pukul 5. Okay, so sekejap je lah, tak lama sangat lah. Kalau buat pagi, tengah hari siap. Kalau buat tengah hari, petang siap. Okay, so jom kita dengar bunyi dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Owner pakai Espada isi. Tapi setting minyak lebih sikit ni, sebab biasalah exhaust lawas. Espada isi ni dia punya cutting lah macam cutting open dah sebenarnya, cuma dia panjang, muffler dia panjang. Okay, so memang angin dia memang angin open punya. So memang struggle sikit lah setting carburetor. Ni rasanya pilot kena turunkan sikit, bau ngam. Okay, so kita buat video bukan saya saja. Ada promosi untuk New Year, untuk bulan 1. Slot terhad, spec, up spec, buat top set sahaja macam ini. Kita ada package, kita ada promo yang berharga 1000 lebih saja. Contoh macam 65 ni, harga dia berapa geng? Harga dia 1650 sahaja. 1650. Dapat block, head, super head, cam, spring valve, carburetor, dan siap pasang gasket, minyak hitam, oil filter semua. Okay, memang siap pasang, tak termasuk cas perjalanan. Okay, cas perjalanan tengok korang duduk mana lah. Macam ni, duduk dekat Port Dickson, aku daripada Keluang. Cas perjalanan dia hanyalah dalam 2 atau lebih macam itu je. Okay, dan kalau korang duduk belah Johor, memang murah lah, sampai 100 lebih macam gitu je kalau dekat Johor. Okay, kalau lagi dekat dengan Keluang, RM50 je. Okay, so yang mana nak buat spek macam ni, korang boleh tekan link dekat description, korang cari package promo. Okay, lepas tu korang contact, korang Roger, kita deal sampai jadi. Motor dah siap, aku nak balik Keluang lah. Okay, gak lu. Okay, so sekarang aku dekat kedai tayar. Dah bising sikit sini, hujan, bunyi kompresor, bunyi macam-macam bunyi. So kita bukan buat kereta, kita buat motor. So inilah dia motor yang kita tengah buat dekat kedai tayar. Okay, so tu kereta aku yang tak habis bayar lagi tu. So inilah dia. Sebelum aku pasang habis, aku just nak review spek 62 marine ataupun 62 basic untuk Y suku. Okay, dan package ni ada promo untuk bulan depan, iaitu bulan 1 tahun 2026. Ada promo untuk package top set. Contohnya ini ialah package top set, di mana kita up spec, kita buat top set je, kita tukar head block je. Okay, ni kita tukar block saja, head standard potting. Okay, dan throttle body dia kita pakai 34mm. Injector dia kita pakai 160cc. Head kita dah potting dan kita dah polish ikut kesesuaian. Dan cam kita pakai HHM1. Spring valve kita pakai 3.0 untuk Y suku. Okay, dan tak nak cakap banyak, jom kita pasang and kasih hidup ini motor. So motor dah hidup. Cuma je motor ni susah nak start. Tapi bila dapat start, timing dia okey je. Tapi dia biasa lari-lari sikit tu. Okay,
Tapi respon dia cantik lah. Respon okey. Tapi dia susah nak start. Mari aku tunjuk korang. Alright, so ni enjin dah panas. Owner cakap enjin panas, dia senang sikit nak start. Masih enjin sejuk, dia susah nak start. Motor dia memang daripada sebelum buat ni memang macam itu. So tengoklah dekat mana yang dia boleh adjust nanti. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Okay. Oi, mati. Kena pulas minyak sikit. Nampak? Susah nak start. Boleh. Oh, macam itu Masa mula-mula start pun dia mabuk, geng. Ni kena adjust balik tuning issue dia. Ataupun, tapi dia cakap issue standard pun problem. So kita tengok TPS ke kat mana-mana ke. TPS standard kita tak pernah tukar. Boleh try kat TPS, dekat fuel pump ke, boleh try mana-mana lah. Sebab bila dah start hidup sedap. Tapi masa mula-mula nak hidup dia jam. Masa mula-mula nak hidup dia begitulah cerita dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Masa mula-mula nak hidup, timing dia tak naik terus. So tu je lah. Tapi enjin kita dah siap 62 marine ataupun basic. Biasanya kalau orang tanya HP berapa, kelajuan berapa, biasanya HP dia dalam 20 lebih lah. Okay, 20 lebih lah kalau spek macam ni. Kalau kelajuan tu test sendiri lah. Okay, test sendiri. Lain setup motor, lain kelajuan dia. Okay. Tapi boleh dapat lah 16, 17 dapat lah. InsyaAllah lah boleh dapat. Okay. Ni kita jumper pakai bateri kereta. Sebab untuk start lemah bateri. Okay. So aku nak set up kotak angin dia apa semua, and then kita balik. Alright. Assalamualaikum guys. Okay, so hari ni kita dekat Negeri Sembilan, sepadan Melaka jugalah. Dekat Gemencih. Dekat Negeri Sembilan lah. Okay. Tapi tak ada Negeri Sembilan sangat, dekat Melaka sikit. So kita buat apa ini? Kita buat LCV1. Motor dia asalnya 57. Dan kita up spec, full spec 65. So full spec 65 ni berapa? Biasanya 2,500 lah. Okay, 2,500 ataupun tak sampai 3,000 termasuk cap jalanan. Okay, macam sekarang kita buat dekat sini, daripada Keluang cap jalanan dalam 16. So kira-kira macam gitu dalam 26 lebih macam gitu je. Okay. So jom kita tengok motor dia. Geng, so ini dia motor dia. Enjin dia dekat bahagian bawah kita letak rod IKK, full bearing C3, gear racing 1, 2, 4. Clutch dia owner dah pakai hyper clutch, dan memang dalam package kita tak masukkan sekali clutch lah, sebab ramai orang dah tukar clutch. Tapi biasanya kita akan standby lah. Kalau katakan tengok clutch standard, biasanya kita akan tukar spring racing ataupun tukar hyper clutch terus, ikut persetujuan owner lah. Okay. Dan clutch plate sekali. Macam motor owner ni, clutch plate dia dah terbakar, so kita tukar clutch plate dia. Oil pump dia kita tukar racing juga. Bahagian head block dia, block kita pakai block 65 SHM punya. Dan head 65, head 2225 SHM juga. Kita potting tangan je. Lepas tu cam ESR 1 ataupun SHM 1. Macam motor ni kita pakai ESR 1. Dan spring valve kita pakai 3.0 mm. Carburetor Umar Racing. Okay. Exhaust sendiri. Okay, sebab dalam package memang kita tak ada exhaust dah. So exhaust owner masih pakai exhaust lama dia, iaitu NLK
28mm. Sinilah bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so sekali start CDI dia pakai CDI MB. Timing cantik, respon pun cantik lah. Okay. Enjin pun senyap, alhamdulillah. Dan kita respon dia ni memang kita rasa macam exhaust dia tu tak cukup lawas sikit lah. Okay, sebab memang exhaust 28mm lagi dan silencer dia pun masih ada lagi. So nanti owner adjust lah. Okay, nak pakai exhaust lain ke, exhaust open ke, exhaust cutting standard 32mm ke, back pressure ke. Okay, so kerja kita dah settle. Untuk setup head full spec 65 SCV1. So kita kemas-kemas, kita balik, kita masukkan dalam Exora tu yang still tak habis bayar lagi. So kita balik keluar lah. Okay,